tak ada kenal mengenal dengan kita. Bila kita tanya pada orang Islam, undang-undang penjajah ni ada kenal mengenal tak dengan agama kita? Tak ada kenal mengenal. Bila tanya pada orang Hindu yang duduk di sini, undang-undang ni ada kenal mengenal tak dengan agama Hindu? Tak kenal mengenal juga. Orang Hindu dia ada undang-undang dia sendiri. Bila tanya kepada orang agama Buddha, agama Tao, agama Cina ni, dia kata undang-undang barat ni pun tak kenal mengenal dengan dia juga. Maksudnya kita semua masing-masing ada undang-undang sendiri dah sebenarnya. Ikut agama masing-masing. Tapi akhirnya kita terpaksa menerima juga undang-undang yang diprogramkan oleh orang barat. Jadi ayat-ayat hukum yang berada di dalam Al-Quran yang suci, kita pilih-pilih. Yang mana kita rasa okey, kita pakai. Yang mana kita rasa ni susah ni, nanti kacau, orang tak suka dengan kita tolak tepi. Jadi samalah macam perlakuan Yahudi dan Nasrani tu. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang menutup aurat, baik lelaki baik perempuan. Kalau perempuan dia kena labuhkan tutup dada. Tapi kita tengok sekarang ni kebanyakan wanita pun kalau dia pakai tudung pun dada dia tak tutup juga. Yang tak pakai tudung kepala tu lain cerita lah, itu memang dah lagi teruk lah. Yang bertudung kadang-kadang dia menampakkan bahagian dada juga. Sepatutnya ayat Quran kata kena labuhkan ke dada. Jadi kita pilih-pilih. Inilah yang dikatakan perlakuan Yahudi dan Nasrani, umat Islam akan ikut. Sikit. Mula-mula sebentar dulu. Sebentar dia ikut. So bila ada makin lama makin banyak pula dia ikut. Sahta demi sahta pula. Perkara kedua yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini merebak kepada orang Islam, iaitu mereka menabikan orang yang bukan Nabi. Selepas zaman Nabi Isa, ada satu orang nama Saul. Saul ni dia ada pengaruh dan ada kuasa. Dia cukup anti dengan sahabat Nabi Isa yang 12 orang. Siapa pengikut Nabi Isa yang dia jumpa, dia akan siksa, dia akan penjarakan. Tapi dia tengok, dia nak memusnahkan agama yang Nabi Isa bawa ni susah. Jadi satu cara dia nak mudahkan bagi rosak agama ni, dengan cara dia berlaku. Dia kata dia terima wahyu. Nabi Isa tu Tuhan, dia tu Nabi yang baru. Dia tu Rasul. Jadi dia sebarkan ikut pandangan-pandangan dia. Orang-orang sekitar zaman itu, bila Saul mengaku dia jadi Nabi, dia pula ada kuasa sihir. Dia boleh tunjuk macam mukjizat juga. Sedangkan sebelum tu, dia ni musuh kepada anak-anak murid Nabi Isa. Tapi cara kekerasan tak berjaya, dia buat cara lembut. Dia kata, okey, sekarang saya dah taubat. Saya ada jumpa dengan Roh Kudus. Kemudian saya dilantik sebagai Rasul, sekarang saya nak sebarkan agama ajaran Nabi Isa. Dia pula sebarkan ajaran Nabi Isa. Asalnya dia memang nak musnahkan ajaran tu. Tapi nak buat cara kekerasan tak makan, dia buat secara halus. Dia tunjukkan dia orang paling alim. Daripada 12 orang anak murid Nabi Isa ni, dia yang paling alim sekali. Dia berlakon tunjukkan dia paling alim sekali. Kemudian dia sebarkan agama. Dia kata inilah ajaran Nabi Isa. Padahal yang dia sebarkan tu ajaran lain lah. Ikut kemahuan dia. Tapi orang bawah ni tertipu lah. Kita Isa tu sungguh lah. Dulu dia punya kejam lah dia tu. Jumpa orang pengikut Nabi Isa ni pakai nak penjara saja. Tapi selepas dia bertobat ni, dia jadi alim, jadi baik pula. Dia bagi makan, dia tolong orang susah semua. Memang betul lah dia tu Nabi. Dah kena pada orang Kristian. Dari semasa ke semasa banyaklah daripada umat Kristian ini yang mengaku sebagai Nabi. Bahkan mengaku sebagai Nabi Isa pun ada. Kalau kita masih ingat cerita David Koresh, dia bawa anak-anak murid dia dalam satu rumah, dia lawan tembak dengan polis, akhirnya rumah tu pun terbakar. Tengah orang kata dia bakar sebenarnya rumah tu, dia bunuh anak-anak murid dia. Jadi banyak dalam agama Kristian ni yang mengaku Nabi, dan orang Kristian pun banyak yang percaya. Jadi barah ini telah melanda kepada umat Islam juga. Kita pun fahamlah dengan ayah P-nya, dengan Rasul Melayunya, Kahar. Dia kata dalam surah Yasin tu ada ayat itu cerita tentang dia, dan dia adalah Rasul kepada umat Melayu. Bila polis
pegawai agama tu tangkap dah, dia kata okeylah, sekarang ni saya letak jawatan lah sebagai Rasul. Dia letak jawatan pula. Dia tak bagi dia Rasul lah, letak jawatan. Ya. Jadi macam apa, jawatan menteri pula dah Rasul ni. Kemudian di Indonesia lagi ramai lah yang mengaku Nabi, siap buat wawancara dalam televisyen. Dia kata dia Nabi. Tapi orang tak tangkap pun, dia tak tahu kenapa. Dia kata dia Nabi. Ada pengikut ramai. Ayah Tin ni dia mengaku Tuhan tu kan. Ya? Mengaku Tuhan tu kan. Kerana pada umat Bani Israel ramai yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Kepada umat Islam pun dia dah melanda orang benda ni. Ramai orang mengaku sebagai utusan Tuhan. Ramai mengaku sebagai Nabi, ramai mengaku sebagai Rasul. Mereka ni mendakwa dapat wahyu. Dalam agama Islam antaranya ajaran Qadiani, Ahmadiyah Qadiani.